Kita-Kita FM, Suara Rakyat Malaysia. Di sini kita bukan sekadar menyampaikan cerita, kita menganalisis, menilai dan mengupas isu yang membentuk masa depan rakyat. Hari ini kita cerita berita dari Malaysia kini. Percaturan Melaka. Apakah BN bersandarkan data yang salah? Persoalannya, adakah Barisan Nasional benar-benar mempunyai asas kukuh untuk mempertahankan 21 kerusi yang dimenangi pada Pilihan Raya Negeri Melaka 2021? Adakah keputusan pilihan raya ketika pandemik itu masih boleh dijadikan ukuran utama untuk menghadapi pilihan raya akan datang? Dan kalau Perikatan Nasional pula menuntut lebih banyak kerusi, apakah formula terbaik supaya pertandingan tidak menyebabkan kedua-dua pihak saling menjatuhkan? Bosku, inilah persoalan besar yang semakin menarik perhatian apabila kita melihat percaturan politik Melaka sekarang. Pada Pilihan Raya Negeri Melaka 2021, Barisan Nasional memang mencatat kemenangan yang sangat besar. Gabungan itu memenangi 21 daripada 28 kerusi Dewan Undangan Negeri. Secara matematik, itu adalah 75% daripada keseluruhan kerusi. Tetapi kalau kita tengok dengan lebih dekat, kemenangan kerusi tidak semestinya menggambarkan kekuatan undi secara keseluruhan. Kadar keluar mengundi ketika itu hanya sekitar 65.8%. Negara masih berdepan kesan pandemik COVID-19 dan suasana pilihan raya juga sangat berbeza berbanding pilihan raya selepas itu. Barisan Nasional mendapat kira-kira 38% undi tetapi berjaya menguasai 21 kerusi kerana sistem pilihan raya kita menggunakan prinsip pemenang undi terbanyak. Jadi di sinilah timbul persoalan. Adakah 21 kerusi itu benar-benar menggambarkan kekuatan semasa Barisan Nasional? Atau angka itu sebenarnya dipengaruhi oleh keadaan luar biasa pada tahun 2021? Persoalan ini menjadi lebih menarik apabila kita melihat pilihan raya umum ke-15 pada 2022. Pada ketika itu, jumlah keluar mengundi melonjak kepada sekitar 79.2%. Pelaksanaan undi 18 dan pendaftaran pemilih secara automatik turut menambah jumlah pengundi. Dan hasilnya, Barisan Nasional gagal memenangi satu pun kerusi parlimen di Melaka. Sebaliknya, Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan masing-masing memenangi 3 kerusi. Dari segi peratusan undi pula, Perikatan Nasional dan Barisan Nasional sebenarnya bersaing rapat. Perikatan Nasional sekitar 30.9%, manakala Barisan Nasional sekitar 29.6%. Ini menunjukkan satu perkara yang sangat penting. Peta politik Melaka sudah berubah. Pengundi yang keluar mengundi pada 2021 tidak semestinya sama coraknya dengan pengundi pada 2022. Pengundi muda semakin besar jumlahnya. Pengundi baharu semakin penting. Dan apabila lebih ramai keluar mengundi, keputusan pilihan raya boleh berubah dengan begitu ketara. Sebab itu kalau Barisan Nasional menggunakan keputusan 2021 semata-mata sebagai asas untuk berkata, kami menang 21 kerusi. Jadi kami mahu 21 kerusi. Perikatan Nasional tentunya akan bertanya, bagaimana pula dengan data 2022? Ini bukan bermaksud keputusan 2021 tidak penting. Ia tetap penting. Tetapi ia tidak boleh dianggap sebagai satu-satunya ukuran. Kalau kita mengambil corak undi pilihan raya umum ke-15 dan diterjemahkan kepada pilihan raya negeri, analisis yang dipetik menunjukkan Perikatan Nasional berpotensi memperoleh sekitar 10 kerusi. Barisan Nasional sekitar 4 kerusi, manakala Pakatan Harapan sekitar 14 kerusi dalam pertandingan 3 penjuru. Sekali lagi, ini bukan keputusan pilihan raya sebenar. Ini adalah simulasi berdasarkan corak undi. Tetapi simulasi itu memberi satu mesej yang sangat jelas. Kalau Barisan Nasional dan Perikatan Nasional bertembung sesama sendiri, Pakatan Harapan mungkin mendapat keuntungan besar. Kenapa? Sebab undi yang sepatutnya tertumpu kepada satu calon boleh berpecah antara dua gabungan Melayu atau dua blok politik yang mempunyai sebahagian kawasan sokongan yang bertindih. Dan apabila undi berpecah, pihak ketiga boleh menang walaupun tidak memperoleh majoriti mutlak. Inilah bahaya pertandingan 3 penjuru. Kita boleh ambil contoh mudah. Kalau satu kawasan mempunyai 100 undi, Pakatan Harapan mendapat 40 undi, Barisan Nasional mendapat 35. Perikatan Nasional mendapat 25. Siapa menang? Pakatan Harapan. Walaupun 60 undi sebenarnya pergi kepada Barisan Nasional dan Perikatan Nasional secara keseluruhan. Sebab itu rundingan kerusi bukan sekadar soal siapa dapat berapa banyak kerusi.
Ya, sebagaimana undi yang ada boleh diterjemahkan kepada kemenangan. Dan berdasarkan analisis yang dipetik, terdapat beberapa kerusi yang menunjukkan keadaan ini. Bahawa daripada 10 kerusi yang dikatakan berpotensi berubah tangan jika Barisan Nasional dan Perikatan Nasional bekerjasama, Barisan Nasional berada di tempat kedua di 7 kerusi, manakala Perikatan Nasional berada di tempat kedua di 3 kerusi. Maknanya, kalau kedua-dua blok ini benar-benar mahu bekerjasama, ada kawasan yang mungkin boleh dirampas daripada Pakatan Harapan. Tetapi persoalannya sekarang, siapa perlu mengalah? Inilah masalah paling besar. Barisan Nasional melihat dirinya sebagai kerajaan penyandang. Mereka mempunyai sejarah kemenangan 2021. Mereka mempunyai struktur parti. Mereka mempunyai wakil rakyat sedia ada. Dan sebab itu tuntutan untuk mempertahankan 21 kerusi memang boleh difahami dari sudut politik Barisan Nasional. Tetapi Perikatan Nasional pula boleh menggunakan data pilihan raya umum ke-15 sebagai hujah balas. Mereka boleh berkata, sokongan kepada Barisan Nasional tidak lagi sama seperti 2021. Malah dalam pilihan raya Parlimen, Barisan Nasional gagal memenangi 1 kerusi pun di Melaka. Jadi, kalau berdasarkan kekuatan undi yang lebih terkini, mengapa Perikatan Nasional hanya diberikan 7 kerusi? Ini yang menjadikan rundingan antara kedua-dua blok begitu sukar. Penganalisis politik Wong Chin Huat pula berpandangan bahawa berdasarkan angka tersebut, Barisan Nasional tidak mempunyai kekuatan atau alasan yang cukup untuk menuntut 2/3 daripada 28 kerusi. Antara formula yang dicadangkan ialah sekitar 15 kerusi untuk Barisan Nasional dan 13 untuk Perikatan Nasional. Manakala seorang lagi penganalisis, Syaza Farhana Muhammad Syukri, melihat pembahagian 50-50 sebagai lebih adil. Kalau 50-50, 28 kerusi bermakna 14 untuk Barisan Nasional dan 14 untuk Perikatan Nasional. Tetapi formula ini pun bukan mudah, sebab politik bukan sekadar kira-kira matematik. Ada faktor calon. Ada faktor kawasan, ada kekuatan jentera, ada sentimen tempatan, ada sejarah kemenangan, ada hubungan calon dengan pengundi. Dan paling penting, ada faktor siapa yang boleh diterima oleh pengundi setempat. Contohnya, kerusi Melayu yang kuat mungkin lebih sesuai diberikan kepada parti yang mempunyai kekuatan akar umbi dalam kawasan tersebut. Kerusi campuran pula mungkin memerlukan strategi yang berbeza. Kerusi yang mempunyai majoriti pengundi Cina juga memerlukan pertimbangan lain. Sebab itu formula 14-14 mungkin nampak cantik atas kertas, tetapi belum tentu paling optimum di lapangan. Begitu juga formula 15-13. Yang penting bukan sekadar berapa kerusi, tetapi kerusi mana dan siapa calon yang bertanding. Sekarang kita masuk pula kepada satu lagi kemungkinan yang sangat menarik. Bagaimana kalau Barisan Nasional tidak bekerjasama dengan Perikatan Nasional sepenuhnya, tetapi memilih untuk mengadakan rundingan lebih luas dengan Pakatan Harapan? Ini cadangan yang turut disentuh dalam analisis tersebut. Kalau perkara ini berlaku, seluruh peta politik Melaka boleh berubah. Sebab pada peringkat persekutuan, Barisan Nasional dan Pakatan Harapan masih merupakan sebahagian daripada kerajaan perpaduan. Tetapi di peringkat negeri, mereka boleh menjadi pesaing. Dalam masa yang sama, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional pula sedang cuba mencari formula kerjasama di beberapa negeri. Jadi pengundi mungkin bertanya, siapa sebenarnya kawan? Siapa sebenarnya lawan? Dan sampai bila kerjasama itu bertahan, ini bukan persoalan kecil. Sebab dalam pilihan raya, mesej yang bercampur boleh menyebabkan pengundi keliru. Kalau di satu tempat Barisan Nasional bekerjasama dengan Pakatan Harapan, tetapi di tempat lain Barisan Nasional bekerjasama dengan Perikatan Nasional, strategi itu perlu diterangkan dengan sangat jelas. Kalau tidak, lawan politik akan menggunakan kekeliruan itu sebagai senjata. Dan jangan lupa satu lagi faktor, pengundi muda. Inilah kumpulan yang semakin penting dalam menentukan keputusan pilihan raya. Mereka tidak semestinya mempunyai kesetiaan parti seperti generasi terdahulu. Mereka lebih mudah membuat perbandingan. Mereka melihat isu ekonomi, kos sara hidup, peluang pekerjaan, perumahan, pendidikan, media sosial, dan prestasi kerajaan. Jadi kalau Barisan Nasional mahu menggunakan kemenangan 2021 sebagai modal utama, persoalannya ialah sama ada pengundi 2026 atau pilihan raya akan datang masih melihat politik dengan cara yang sama seperti pengundi 2021? Jawapannya belum tentu. Begitu juga Perikatan Nasional. Kalau mereka terlalu yakin bahawa prestasi pilihan raya umum ke-15 akan diterjemahkan terus kepada pilihan raya negeri, itu juga satu andaian yang berisiko. Sebab setiap pilihan raya mempunyai suasana yang berbeza.
calon berbeza, isu berbeza, dan sentimen pengundi juga boleh berubah. Jadi bagi saya, bosku, tajuk BN bersandarkan data yang salah. Mungkin agak keras. Lebih tepat kita katakan Barisan Nasional mungkin terlalu bergantung kepada satu set data lama jika keputusan 2021 dijadikan asas mutlak untuk tuntutan kerusi. Data itu bukan salah, tetapi mungkin tidak lagi cukup. Begitu juga data pilihan raya umum ke-15. Ia penting, tetapi bukan ramalan automatik untuk pilihan raya negeri. Sebab pilihan raya bukan formula matematik semata-mata. Ia adalah gabungan data, sentimen, calon, jentera dan strategi. Jadi apakah formula paling realistik untuk Melaka? Pada pandangan saya, rundingan perlu dibuat berdasarkan kerusi demi kerusi. Bukan berdasarkan slogan kami menang 21 kerusi, maka kami mahu 21. Dan bukan juga kami dapat 30.9% undi, maka kami mesti dapat sekian-sekian kerusi. Sebaliknya, kedua-dua pihak perlu duduk dengan data paling baharu. Lihat keputusan pilihan raya terdahulu. Lihat pola undi. Lihat kekuatan calon. Lihat demografi. Lihat kawasan yang berpotensi dimenangi. Dan paling penting, kenal pasti kerusi yang jika berlaku pertandingan 3 penjuru, kedua-dua pihak sebenarnya hanya akan membantu Pakatan Harapan. Kalau objektifnya adalah untuk mengurangkan perpecahan undi, maka kompromi mesti berlaku. Persoalannya sekarang bukan lagi siapa paling besar. Persoalannya ialah siapa paling bijak berunding. Barisan Nasional perlu bertanya, apakah 21 kerusi itu benar-benar angka yang mampu dipertahankan? Perikatan Nasional pula perlu bertanya, sejauh mana mereka boleh menuntut tanpa menyebabkan rundingan gagal? Dan kedua-duanya perlu bertanya satu soalan yang sama. Kalau kita gagal mencapai persetujuan, siapa yang paling untung? Jawapannya mungkin bukan Barisan Nasional. Bukan juga Perikatan Nasional, tetapi parti ketiga yang berjaya mengambil kesempatan daripada perpecahan undi. Itulah realiti politik pilihan raya. Kadang-kadang kemenangan bukan datang kerana kita mempunyai sokongan paling besar. Kemenangan datang kerana lawan kita berpecah. Jadi percaturan Melaka kali ini bukan sekadar perebutan kerusi. Ia adalah ujian kematangan politik. Ujian sama ada Barisan Nasional dan Perikatan Nasional benar-benar bersedia melakukan kompromi. Dan ujian sama ada mereka mampu meletakkan kepentingan strategi jangka panjang mengatasi ego tuntutan kerusi. Akhirnya pengundi Melaka juga yang akan menentukan. Data boleh digunakan untuk meramal. Penganalisis boleh membuat simulasi. Parti boleh membuat tuntutan. Tetapi pada hari pengundian, hanya satu perkara yang menentukan keputusan. Undi rakyat. Dan sebab itu, siapa yang paling cepat memahami perubahan pengundi Melaka, mungkin akan menjadi pihak yang paling bersedia apabila pilihan raya benar-benar tiba. Itu dia ulasan dari Kita-Kita FM, suara dari hati rakyat Malaysia. Jangan lupa kita bukan sekadar mendengar, kita menganalisis, menilai dan bertindak. Jumpa lagi dalam segmen seterusnya. Terima kasih.